Okey, hari ni uh, nak bagi tahu tak boleh pusing pula kan. Pusing ni dia macam loose. Lepas tu air tak keluar. Kita tengok dulu. Okey. Kita tutuplah dulu. Tutup. Okey, macam mana kita nak buka ni? Nak buka buat keluar dia. Okey, macam mana kita buka nak buka keluar dia? Okey, untuk itu kita perlukan ini. Okey. Kita buka sini dulu. Okey, kita buka sini, nampak tak? Okey, nampak tak tu? Ini. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak tak? Okey, saya akan umpil dia, congkel. Okey, tengok ya, saya congkel dia, hati-hati. Okey, nampak saya congkel dia. Nampak? Buka dah. Okey, nampak saya congkel dia. Okey. So, saya dah congkel dia. Okey. Korang dah tengok situ? Kan ada skru bunga. Pusinglah dia. Okey. Pusinglah dia. Oh no. Dia ni sikit. Kita pusing dia. Kena belajar buka ni. Okey, pusing dia. Okey. Okey, dah pusing. Buat keluar lah skru tu. Okey, buat keluar. Okey, nampak tak? Okey, ni dia. Ini skru dia. So, dia akan pegang kat sini lah. Okey, dia akan pegang kat sini. Kan dia ada gigi-gigi dia tu. Itu yang boleh pusing tu. Tengok. Kan. Nampak tak? Okey, ini kita simpan dulu. Okey, kita simpan dulu. And then okey, macam mana kita nak buka ni? Okey, ini senang je. Kita pusing je, cover dia macam tu je. Okey, cover dia macam tu saja. Okey, cover biru dah cabut tadi, ini pula. Yang ni dia kita kena pakai ni. Okey, pakai ni. Okey, tekan pusing lah. Nampak dia dah pusing. Okey, ini memang kena buka. Okey, bila dah longgar tu kita boleh pusing. Alright. So, nampak tak ni? Inilah bendanya. Okey, inilah bendanya. Kalau jam ni beli seketul lah. Okey, dipanggil stop cock. Okey, beli seketul ni pasang balik. Macam mana nak buka? Kita ni kat sini ada nut ni. Yang ni lah kita akan pusing. Macam mana nak pusing dia? Okey, kita guna ada satu benda ni. Okey, kejap Okey, kita akan guna ni. Okey. Ni nampak. Okey, sebab dia boleh masuk sini. Dia ngam. Okey, ni saiznya adalah 17. Nampak tak? 17 tu. Okey, saiz dia nampak tak? 17. Okey, kita masuk je kat sini. Okey, lepas tu kita gunalah apa-apa untuk kita pusing. Pusing buka ke sinilah. Okey, pusing buka ke sinilah. Okey, kita guna apa? Okey, macam saya guna ni lah. Saya guna ni tadi lah. Kita cuba agak ketat sikit. Okey. Okey. Saya pusing
Okey, dah longgar. Okey, bila dah longgar, okey, pusing. Sebelum pusing ni tutup dulu punca air. Kan nanti terkeluar air ni. Okey. Tengok kita buka dia. Buka dalam dia tu. Nampak? Okey, pusing je. Nampak air keluar. Buka je. Okey, inilah rupanya. Nampak? Kalian nampak tak? Inilah rupa dia. Okey. Ujung dia getah. Okey, dalam dia tak nampak pula. Boleh tengok. Dia ujung ni dia tutup. Okey, kita cuba main kat sini. Kita cuba main kat sini. Dia main tak kat sini? Okey, sekejap Okey. Saya akan pasang ni balik. Okey, pasang ni. Pasang dah ni. Okey, pasang ni. Macam tadilah. Okey, macam tadilah. Kan, masuklah dia sini. Okey, lepas tu ini skru dia pasang balik. Kita nak test dia, rosak ke tak. Okey, kita nak test dia rosak ke tak. Okey, tu pasang skru dia balik. Okey, dah ketat. Okey, dah ketat. Cuba main. Tengok, saya pusing Dia main tak? Tengok, dia tak gerak kan? Dia gerak tak? Kalau saya pusing ni, pusing ke arah tutup, ini tutup ni. Ini tutup. Dia akan ke depan. Okey, kita tengok dia pusing tak. Awak perhati. Ini saya nak buka. Bila saya buka, benda ni dia akan mengundur. Kan dia tak masuk kan? Dia tak pergi. Ada time dia pergi. Okey, nampak. Okey, ada time dia tak nak pergi. Okey, benda ni lah kita kena servis. Kita cuba servis dulu. Tengok dia boleh main tak. Okey, kita cuba servis yang ni. Bila kita rasa okey, boleh pasang balik. Tak perlu beli yang baru. Kalau dia dah jam, barulah kita beli yang baru. Okey, kita servis dulu. Okey, saya ada servis lah sikit. Saya letakkan dia tempat asal. Okey, saya nak cubalah. Okey, so kalau kita nak masukkan tadi, ulang balik lah. Ulang balik, kita masukkan dia punya track dia tu. Okey, track dia masuk. Dia akan ngam je lah. Okey, ngam. Okey, ni tadi yang saiz 17 tadi, spana ni. Kita masuk lah. Cuba ketatkan biasa. Okey. Okey, saya dah ketatkan ni guna spana tu tadi. Okey, kita cuba on stopcock dulu. On stopcock sebab kita nak pusing dia pakai nanti. Dia jadi ketat. Kita on stopcock dulu. Punca air utama kita on dulu. Okey, selepas kita on punca air yang utama tu, kita pasang balik lah ni. Sebab nanti nak buka macam mana kan? Kita pasang balik lah. Kita pasang je dulu, tak payah ikat lagi. Kita pasang dulu, kita nak test. Okey, kita nak buka ni. Okey. Alright. Okey, nampak tak? Tutup. Sebenarnya dia okey lagi. Maknanya dia tak rosak. Cuma kita kena servis lah sikit. Tengok mana yang longgar. Nut mana yang longgar, kita boleh servis balik. So, tak payah belilah. So, kita test balik. Nampak? Okey, nampak tak? Okey. Okey.
Okey, ni saya dah pasang biasa macam tu je dulu. Okey, nak test, kita akan buka air. Kita buka air. Ni jadi ke tak? Okey. Okey, macam tu lah dia punya kerja dia. Kita boleh faham lah kan kerja dia. Kalau tapi saya tengok ni dah macam 50-50 dah. Dia macam kat sini dia ada, dia bila kita tutup, kita nak bawa dia ke sini dia dah tak, dia tak nak main dah. So masih boleh guna lagi. Tengok. Sekejap Okay, ni saya tutup, saya buka. Nampak? Dia tak main. Dia tak main. Nampak? Dia tak lancar. Tapi kalau saya tutup, bila kita tutup dia ke depan. Bila kita buka, injap tu dia ke depan macam ni, dia ke belakang, ke depan. Okey, itulah sahaja cara dia dan alat-alat yang kita nak kena tahu untuk buka ni. Okey. Itu sahaja, boleh cubalah. Boleh cuba di rumah. Okey, kalau ni nak tukar ni, kalau upah ni mahal juga. So kita DIY sendirilah. Okey, terima kasih.